hari ini hari akhir untuk sesiapa yang ingin menaja anak-anak yatim dan juga asnaf ataupun madrasah tahfiz untuk berbuka puasa. Tapi sebelum tu, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyertai, dan kita ada baki beberapa hari sahaja lagi. Sebanyak 30 tahfiz dan hampir 2,000 pelajar tahfiz anak yatim dan juga asnaf yang telah menerima manfaat daripada RM1 kita bersama. Jadi, sekali lagi tuan-tuan, saya nak mengajak, ini peluang terakhir kita hari ini. Sebelum jam 12 malam, saya masih lagi buka. InsyaAllah keriangan akan bersinar di wajah mereka setelah mana mereka melihat tambahan makanan yang sangat lazat ketika mana mereka berbuka puasa. Ya tuan-tuan, saya menyaksikan sendiri bagaimana kegembiraan demi kegembiraan yang terpapar di wajah mereka. Kalau tuan-tuan tak percaya, boleh lihat di media sosial kami. Di setiap hari selepas zuhur, kami updatekan tahfiz-tahfiz yang telah mendapat manfaat daripada perkongsian kita bersama. Tunggu apa lagi? Jom kita kongsikan rezeki, kerana di antara amalan terbaik yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam bulan Ramadan iaitu berkongsi makanan untuk berbuka puasa. Hari ini hari akhir tau, besok tak ada lagi dah. Dan moga segala apa yang kita lakukan pada hari ini dipandang oleh Allah dan Allah luaskan rezeki kita bersama.